البيت الخامس تمثلها الذكر تصورها له فيا بعد ما أبعد بيننا التفت عليه اشتملت عليه الضمائر جمع ضمير وهو مخاطر الإنسان وفعلها أضمر يقال أضمر الشيء أي أخفاه. Okey, jamak kepada dhamir wahwa ma fi khatiril insan, iaitu apa yang berada dalam fikiran manusia, hati. Okey, fi'il asal dia ialah admara yuqal. Okey, contoh dia admara syai' ai akhfahu, merahsiakan sesuatu iaitu menyembunyikan. Sairu raji'un kembali. Wa fi'luha sara wa masdaruhu sayrura.